Papa punya duit lah. Saya punya duit lah. Kan? Oh, ya macam gitu Hello. Hi guys. Welcome to my channel. Hi guys. Hari ni saya nak pasang Gundam Earth Color dengan cadek saya. So, jom kita buka. Gundam ni awak beli kat mana? Beli dekat mana? Event Gundam. Saya beli kat event Gundam. Lepas ni tak ada dah guys. Wow! Saya telur lah. Biarlah dulu. Buat macam ni. Sini ni. Lepas tu kau tunjuk dulu kat kamera. So ni je. Angkat sikit. Ni je Okey, jom kita buka. Mesti akan baik nanti kita nampak. Wow. Tunjuk dalam. Wah, dalamnya ada macam gini. Macam gini. Dan Ada manual. ada manual. Dan ada Manual juga. manual juga Tapi ni tak ada buka surat. Ni ada. Ni. Okey. Okey, so jom kita pasang. Combat dulu. Boba Seed. Boba Seed Nombor ni. 1 Oh, ni. ni nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 kena buat ni semua. Yang buka ni dulu lah. Kena buat share dulu ke? Tak lah. Ni badan dulu. Tak. Share dia. Share sama depan. Stiker letak sini. Mata. Ada lah stiker dari satu ni. Sabar. Stiker letak dalam kotak. Tilang. Ni gambar. Oh. Tengok ada tak A? Okay. A, B, C, D. Cuba dulu pasti. Bukan ni. Ya. Mata. Okey, Syakil, Umi nak tanya. Kenapa Syakil nak beli Gundam ni? Sebab saya minat Gundam. Betul ke Syakil minat? Hmm. Apa yang membuatkan Syakil minat Gundam ni? Sebab dia robot. Robot lawan robot. Robot lawan dengan robot. Tu je? Okey, Syakil dah ada berapa koleksi Gundam? 2. 2. Gundam yang pertama, saya dapat percuma. Yang Gundam kedua ni, saya beri guna duit dari saya. Badai tak saya? Betul ke Syakil beli pakai duit raya Syakil? Betul. Kenapa Syakil sanggup guna duit raya untuk beli Gundam ni? Sebab tak ada duit. Sebab tak ada duit. Tak, Papa Sebab- Papa punya duit lah. Saya punya duit lah. Kan? Oh, ya macam gitu Ha. Wah, hebat lah Syakil. So, lepas ni Syakil nak beli Gundam lain lagi ya? Nak, saya nak beli Gundam Freedom. Oh, itu Gundam idaman Syakil lah. Yang Gundam favorite Syakil. Oh, memang yang tu yang paling Syakil nak beli lah. Mahal ke? Mahal dan susah juga lah. Mahal dan susah untuk pasang. Sebab dia ada kepak. Oh, jadi Syakil nanti Syakil akan kumpul duit lah untuk beli Gundam Freedom. Betul. Okay, so good luck. Baik. Okay, boleh sambung pasang. Yeah. Pegang ni badan dia. Tunjuk dulu. Macam tu. Okey, ni pasang sini.
Slow-slow. Boleh tak? Okay. Ni sebelah. Tak, kenapa sebelah macam ni? Tak apalah, pasang dulu boleh tukar. Macam boleh buka. Boleh tak? Kuat sikit. Tak boleh. Macam kita kelemahan. Tangan Syakir dah kelemahan. Okay, kepala dia Dah kelemahan guys. hati-hati pegang sini belakang dia. Yang patah sesungut dia. Pegang belakang. Kau patah? Pegang macam ni. Padan muka. Okay. Bismillah. Bismillah. Nampak ke kamera? Tinggi sikit. Ya Allah. Jangan patahkan dah. Sesungut. Boleh tak? Gandam aku. Tunjuk kamera. This is my gandam. Bawah sikit. Tapi kaki dia betul siap. Okay. Tak, kenapa yang ni panjang, yang ni tak panjang? Apa? Tangan tu kan pegang macam tu. Macam dia buat kaki pula. Kaki. Okey, baik. Kita buat kaki pula. Mendengar aku. Yes. Ni belakangnya. Takkan dia duduk. Tekan. Kau kuat. Kau tak jatuh. Kenalah kuat-kuat yakin. Okay, sebelah. Terbalik ni. Ke aku yang pasal terbalik? Apalah tadi? Tak, yang satu ni mana? Apa benda? Ni. Dalam tu. Tak boleh pasal sebab dia demah. Apa pula lemah? Tak tukar tangan Syadik. Sabar. Nak tukar tangan apa? Abang Hana. Wow, dah sampai sini. Itu dah ni. Dah nak siap. Pistol. Yang ni besar ni. Bukanlah pistol ada dua ni. Baz apa? Tak kat sini. Head up. Letak atas dia. You die. Letak macam ni. Malas pokok tu. Yakin saja. Oh. Ni pun nipis ni Syakir. Kau kalau salah Jangan main. patah. Na tunai. Ikas gaya ida. Gandam ni saja yang dipegang. Ina kikana tunai. So Okay. ni lah gandam. Dah Saya siap. pasal. Dah siap. Jom kita pasal senjata je. Dia memang longgar macam tu. Cabut. Kamu lawan ni dulu. Tak pasal ni, nak pasal pistol ni dekat mana? Ni, dah kau dah dua-dua pegang pedang. Senjata dia tunjuklah ada apa. Pedang. Ada pedang, shield dan bazooka. Tunjuk. Betul ke bazooka? Bazooka dan pistol. Pistol biasa lah, gandam pegang. Bazooka je macam mana? Dia kena buka kat sini. Makan gandam pasal. Oh, tu boleh buka. Ni. Pistol untuk tembak je. Piu, 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 piu. Tak nampak lah. Bawah sikit. Okay. I wanna away. Oh, the beat. Kena gam lah Syakir. Okay. Naikkan tinggi sikit. Okay, macam tu. So, dah siap. Tapi cuma ni je tak boleh pasang. Kenapa tak boleh pasang? Ui, berbengkok ni. Serius lah. Kepatah. Tak, dia memang boleh.
Adjust je. Pegang kaki kalau nak pegang Gundam. Box. Okay. This is my second Gundam. Gundam apa? Gundam Earth color. Gundam biasa. Okay. So, Gundam ni Gundam pertama keluar. Betul. Gundam pertama. Tapi warna lain. Tapi warna lain. So, sampai sini kita nak buat Gundam. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.